So most of us, kita ni driven by emotion. So saya ingat semalam kita banyak cerita, ada banyak slot tentang psikologi, tentang emosi. So manusia ni memang driven by emotion. So emosi ni dia boleh bawa kita pada perkara kebaikan, ataupun emosi ni dia boleh bawa kepada kehancuran. Lihat pada limitasi. Agama tidak melarang kita untuk beremosi. Bahkan dalam psikologi, jika seseorang itu tiada emosi, ataupun dia tak tunjukkan apa-apa perasaan, something wrong somewhere. Ini perkataan daripada Nabi Muhammad SAW yang saya ingat kita boleh lock ayat ini, perkataan ini, supaya kita memahami bagaimana emosi berfungsi dan dia membantu dalam kita melayari hubungan perkahwinan dan juga hubungan dengan manusia. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Tuan-tuan lupa semua benda saya cerita depan ni, tuan-tuan ingat ni pun okey dah. Kata Nabi SAW kepada Abdul Rahman bin Auf, "Wahai Abdul Rahman, hati ini menangis, hati ini sedih, mata ini menangis, tetapi mulut ini tidak akan bercakap melainkan sesuatu yang Tuhan redha saja." Apa maksudnya? Maksudnya adalah Tuhan tidak menghukum sesuatu yang bersifat perasaan dan emosi yang berlaku dalam diri kita. Yang Tuhan hukum adalah how we react dengan keadaan tersebut. Apa perbuatan kita, percakapan kita, itu yang dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala.